mungkin jodoh, mungkin kita sudah tiada jodoh. Oh, tak ada jodoh, pasrah lah ya. Pasrah. Kita cukup di sini. Kita sudah Atasnya? ini masuk. Masuk di kat atas dia boleh buat. Okey, boleh lagi. Kalau boleh cuba buat ya. Penuh lah ni. Berkenan adik kakak yang hendak. Contoh ya. Contoh. Dia nak adik dia tapi melangkah bendul lah kan. Melangkah bendul tapi kakak nak, tak apalah. Tolak bilangan yang tu, ambil lah kakak, contoh lah. Kalau buat macam tu ya. Jadi ini pun sedih juga. Sedih bagi si adik lah sebab dia melangkah bendul. So kita nak cerita ke atas ni, kita boleh cerita tentang melangkah bendul dan sebagainya. Kain ke, okey, ataupun kita cakap lain ni kain. Okey, dah. Main macam bedak. Budak lagi. Dah. Di AK dah. Dah. Tidak lah. Tidak. Contoh tidak ya. Bedak. Jadi saya mencadangkanlah tuan-tuan puan-puan nanti cubalah sedaya upaya mematuhi 5 perkara yang kita bincangkan tadi ya. Kemungkinan nanti nak menggayakan pantun ni pun perlu gaya dengan betul lah ya. Tidak terlalu bersajak. Contohnya macam nak cakap terbang burung dua secoli, jatuh seekor di tepi kuala. Cincin tunang sudah kubeli, kena perpindangan ditolak pula. Itu macam bersajak. Kalau dalam kita berintonasi kita macam bercakap macam dulu Tuan Padi antara masa bercerita macam tu. Nanti ada pesta pantun ni Puan Norma. Ya. Nanti ada pesta pantun, berbalah pantun ni. Bukan malas. Kita bagi tema, orang akan buat pantun. Buat pantun. Kalau boleh menggayakan pantun tu sekali lah. Semua yang benar kita tak gaya. Kita minta gayakan pantun tu ya. Jalan kotor badan terkena lumpur. Oh, tu dia. Kotor badan terkena lumpur. Pinangan ditolak, janganlah hairan. Pinangan ditolak, janganlah hairan. Budi tuan telah diukur. Wah, tu dia. Okey. Pantun Datuk ni mari kita tengok. Jatuh budak di tepi jalan. Okey, kita ulas sikit ya. Betul kotor badan terkena lumpur. Kalau kita tutup kat situ kita nampak ini ada sesuatu yang menceritakan tentang budak ni dan terkena lumpur. Dah lah jatuh terkena lumpur. Maksudnya ada perkara yang menyebabkan sesuatu itu berlaku. Ada sebab. Kalau itu. Kenapa dia pilih budak pula? Budak tu kita tak tahu budak tu dah berusia ke, tapi kita nampak dia naif dan kita tak salahkan budak itu. Dan perlambangan ini menceritakan tentang orang tu, kita tak salahkan orang tu, tapi mungkin kita salahkan perbuatan dia. Perbuatan dia ada perbuatan yang menyebabkan kita dah menilai dia sesuatu benda yang tak elok ya. Pinangan ditolak, janganlah hairan. Kita kalau tengok jatuh budak tadi dengan pinangan ditolak, janganlah hairan tu, kita cakap dia ada satu macam menimbulkan persoalan falsafah. Janganlah hairan kalau pinangan tolak. Budi awak tu kita dah ukur dah. Macam tu. Kita dah ukur dah budi awak tu. Awak ni sebenarnya indah khabar dari rupa. Itu cerita dia. Indah khabar dari rupa dan dia nak ceritakan kotor sebenarnya. Kita tak nak, minta maaf lah. Kita tak nak menantukan orang yang tak berbaik elok. Contohlah kita nak cakap macam tu. Tapi kita dah cerita dah dekat atas. Sebenarnya awak tak sesuai. Awak ada sikit ke apa ke, ada masalah sikit. Itu. Gitu. Habis ditolak kain kotor. Gitu. Kerana tersenduk bedak.
Kain kotor tersedut bedak. Tersedut bedak. Lepas tu, yang tadi lah tu. Okey, yang tadi. Saya tadi lah tu, pinangan ditolak, jodoh lain berkenaan. Maksudnya botol kena bedak lah. Ya. Okey, cempedak Di tepi pulasan. di tepi ulasan, Sebiji dimakan, dibelah sukar. sebiji dimakan, dibelah sukar. Okey. Itu atas dia lah. Atas dia kita tengok pematuhan yang pertama, yang sukar dengan ukur tu dah lain sikit Oh, tak nampak. Sudah betul. Okey, diukur. Ingat Mungkin boleh tukar. Katalah kita tengok kat sini katalah sukar ulasan dah boleh kena hairan, tapi ran dengan lan tu kena lagi dekat. Kalau san dengan ran tu jauh sikit je, tapi boleh diterima. Dia tidak terlalu ni lah, tapi kita kalau dapat ran lagi cantik. Tapi kalau fikir Ukur tu lah betul. ukur, telah diukur. Ni dibelah sukar. Katalah inilah yang dikatakan kita nak tengok luruh cempedak di tepi pulasan. Cempedak dengan pulasan ni selalu buah pokok yang sama ke, dekat-dekat ke tak? Jauh Okey, luruh cempedak, kita nampak luruh tu dah melambangkan yang bawah. Okey, bolehlah macam kita nak tolak dia dan sebagainya. Ini yang cantik yang saya katakan. Kita nak tolak, kita dah cakap tolak. Ditolak. Kita ambil perkataan luruh. Itu betul. Kita tak cakap cantik cempedak atau wangi cempedak, itu dah salah. Penggunaan luruh bagus Sebiji dimakan sebiji dimakan, dibelah sukar. Maksudnya kesukaran nak dapat tu. Kemungkinan yang ini kita boleh cakap dia dah makan, maksudnya dia boleh kahwin sebenarnya. Tapi halangan tu je. Yang ini memang dia tak nak langsung. Dia tak nak langsung ditolak. Rangkap yang ini saya ingat tuan punya bagus, yang luruh cempedak tu. Cuma sebiji dimakan tu mungkin kalau kata dimakan di luar pula ke, itu mungkin boleh diterima. Sebiji dimakan tapi ada rasanya kelat ke apa ke, itu kita rasa dia dah tunang, dia tak nak kahwin. Atau sebiji dimakan rasanya kelat macam tu, itu boleh. Tapi yang saya nampak kat sini ditolak dengan luruh tu memang nampak cantik kat situ. Ni dan Datuk punya tak saya cakap lah. Kita boleh ambil pantun ni sebab kita punya macam apa? Panduan kita lah. Nampak yang pantun mungkin yang saya buat ni, kita nampak pantun ni direct kita boleh faham. Tapi ni ada falsafah di situ. Budi tuan sudah telah diukur. Telah tu maksudnya sudah lah. Maksudnya dia dah buat siasatan kepada siasat, dah buat siasat. Macam tu. Dan dia tolak. Ini pantun ni boleh dengan keadaan yang kita baca, pinangan ditolak, janganlah hairan. Kita boleh macam senyum jam sinis, kita boleh buat macam tu. Itulah kadang-kadang pantun ni dia menyampaikan hasrat tu dengan keadaan yang berlapik tetapi makan dalam. Kita nak cakap kita tak nak tu. Kita tak nak. Tapi ini lebih kepada model lah yang Datuk punya tu makan dalam. Kita dengar pun kita boleh bawa balik lagi lepas ni. Tapi atas ni tadi, atas dia Jangan mudah termakan budi. Okey, lagi. Manis tidak rasa tidak semanis tebu. Maksudnya dia ada cerita sebenarnya jangan mudah termakan budi dan sebagainya, rasa dia ada berkaitan lah, saya ingat. Boleh ke bawah. Yang bawah tu Cincin ditolak bukan tak sudi. Kerana menurut pilihan ibu. Cuma atas tu ada rasa sikit lah. Ada rasa. Maksudnya kita rasa manis, ada rasa macam tu. Maksudnya dia seumpama bermaksud juga. Kita nak membayar. Tadi bagus juga, boleh diterima juga. Kena yang pinangan juga. Pinangan tak tadi ingatkan jawab kat tu. Okey. Bayar ni lah. Okey. Cincin jatuh batu berian. Untuk atas bayang Ya. Kerana ditarik seorang budak. Lepas tu habislah pinangan ditolak, jatuh ke lain, berkenaan adik kat nak apa yang cerita ni. kau. Okey. Dari jatuh dan tarik boleh cerita sebab jatuh kan. Jatuh dengan tolak tu kena. Luruh tadi tuan cakap kena. Jadi perkataan-perkataan tu kita kena adalah kosakata kita. Kalau macam jatuh. Jatuh ada luruh, lagi apa lagi? Gugur, tu senang pelembangan kita nak cerita. Kalau perkara negatif kita terjatuh ke, ditolak ke, ada luruh, gugur, cantas, apa lagi? Hempas. Yang seakatan yang ni tuan-tuan kena buat. Dan satu lagi kamus pantun yang nasib baik saya teringat ni, kalau kita nak ambil alam lah contohnya, kelapa. Kita tengok kat bawah bahagian ranting. Kita ada ranting. Lagi apa lagi? Dahan.
Lagi? Pucuk. Ada kelopak. Ni sifat-sifat dalam pokok. Contoh pokok lah. Apa dia? Pucuk. Pucuk. Semua tu. Kata-kata daun, akar, tunjang. Rimbun. Dan rimbun tu adalah dia punya kata kerja dia, sifat dia. Rimbun. Lagi apa lagi? Subur. Menjulai. Menjulai. Macam tu Melayu kan. Lambai-lambai. Itu sifat. Ini sifat, itu dia punya macam apa nama? Dia punya badan lah. Ranting. Okay. Ranting gugur contoh. Ranting patah. Macam tu. Jadi kita tahulah kalau benda yang baik, kukuh dahan. Nampaklah bawah tu. Orang tu hebat dan sebagainya. Kita melambangkan dia macam kukuh dahan. Macam tu. Jadi kena ada macam tu. Saya selalu buat fikir macam tu. Macam rimbun, subur dan sebagainya. Jadi Betul yang ganjil tu saya nak cuba bagi. kita cuba. Sistem tuan semua tak sama. Okey, mari. Okey. Kita dengar Dato'. Burung serindit baru nak terbang. Okey, burung serindit baru nak terbang ya. Hinggap di pokok di tepi jalan. Hinggap di pokok di tepi jalan. Ganjil adik, ganjil abang. Ganjil adik, ganjil abang. Penanda hidup dalam cabaran. Anda hidup dalam cabaran. Okey. Okey, Dato' boleh saya ulas sikit, Dato'? Baik. Wah, jadi hakim yang ulas, Dato'. Okey. Ini tengok. Ganjil adik, ganjil abang. Maksudnya satu-satu lah. Maksudnya tak ada genap adik. Maksudnya dia kahwin dua pula kan. Maksudnya rukun dia ganjil adik, ganjil abang, satu dengan satu. Petanda hidup dalam cabaran. Kita tengok perkataan jalan tadi. Jalan itu seumpama yang saya dapat seumpama dia adalah jalan kehidupan kita. Burung serindit baru nak terbang. Serindit ni mungkin saya tak pasti burung serindit ni macam mana bentuk duduk kat mana. Kecil je ya, kecil je. Awalan perkahwinan. Awalan perkahwinan. Ya, kecil. Baru nak maksudnya baru nak mulakan kehidupan. Ya. Hinggap di pokok di tepi jalan. Maksudnya macam numpang lagi nak meneruskan kehidupan itu. Ya. Dan ganjil adik, ganjil abang tu satu-satu. Mungkin itu ya yang maksudkan petanda hidup dalam cabaran. Maksudnya hinggap pokok di tepi jalan ni, di tepi jalan memang banyak cabaran. Dia tak dicakap duduk di dalam tempat, dalam sarang ke apa ke, tak ada cabaran. Di tepi jalan memang banyak cabaran. Itu jalan dan cabaran itu, saya ingat itu ada perkaitan, ada falsafah tu. Cabaran dan jalan. Kenapa tak cakap hinggap di pokok, di atas dahan? Boleh juga an-an kan? Tapi kenapa Datuk tadi di jalan? Saya ingat jalan itu menceritakan cabaran. Itu yang jalan yang paling kuat kat situ. Saya ingat Dan burung serindit tu kecil. Kenapa tak cakap burung helang dan bagainya? Burung garuda contoh kan? Sebab nak melambangkan kehidupan yang baru dibina dengan penuh cabaran. Itu. Dan istilah hantaran ganjil tu menceritakan tentang satu dengan satu. Tahniah. Terima kasih. Dan bagi kepada penjawab pantun yang saya dah lama nak jawab pantun, Dato', terimalah seadanya. Okey. Alright. Tahniah Dato'. Tahniah. Tak dapat hadiah. Jadi terima kasihlah tuan-tuan puan-puan yang sudi perkongsian ni. Saya pun rasa seronok sangat.